Sekarang ni, earphone dah jadi macam organ tambahan manusia. Naik LRT pakai, jogging pakai, nak tidur pun pakai. Tapi, tahu tak, tablet ini sebenarnya tengah rosakkan telinga korang. Assalamualaikum, saya klinik meja dari Klinik Tua Johor Bahru. Jadi hari ini kita nak borak pasal nose induced hearing loss atau masalah pendengaran akibat bunyi bising. Okey, macam mana bunyi boleh rosakkan telinga? Dalam telinga kita ada satu organ nama dia cochlear, rumah siput. Dalam cochlear ini ada ribuan sel rambut halus. Bayangkan sel rambut ni macam rumput di padang bola. Kalau sekali-sekali orang pijak, rumput tu boleh tegak balik. Tapi kalau hari-hari korang pijak, lenyak dan letak jentera berat ke atas tu, apa jadi? Ya, rumput tu akan mati dan tanah jadi botak. Macam itulah sel rambut dalam telinga. Bila dia dah rosak sebab bunyi kuat sangat dengan earphone korang, dia tak akan tumbuh balik. Bukan setakat pekak je, ada satu lagi masalah, iaitu jangkitan kuman. Bila korang sumbat earphone jenis in-ear tu lama-lama, dia akan blok aliran udara dalam lubang telinga. Suhu jadi panas lembab. Itu memang syurga untuk bakteria membiak. Lagi parah kalau korang jenis suka share earphone dengan member. Bro, pinjam set. Masa itulah kuman dari telinga dia pindah masuk ke telinga korang. Lepas tu mulalah gatal-gatal, sakit atau kena otitis internal. Habis tu takkan tak boleh pakai langsung? Boleh, tapi kena ada disiplin. Pakar sarankan guna rule 60-60. Value 60%, jangan pasal lebih daripada 60% maksimum volume per nanti korang. Kalau orang sebelah boleh dengar lagu apa korang layan, itu maknanya kuat sangat lah tu. Masa 60 minit. Lepas sejam dengar, bagi telinga rehat. Ingat guys, telinga kita ni Allah bagi sepasang je. Tak ada spare part jual kat Shopee. Tapi sayangilah pendengaran korang. Jangan sampai nanti member ajak ngeteh, korang asyik jawab, apa? Ulang balik, potong mood member nanti. Dapat sesuatu, jangan lupa like, share video ni kat kawan korang yang 24 jam pakai earphone tu. Dan subscribe Klinik Tua. Jumpa lagi.